Masih ada lagi syarikat emas yang keluarkan syarat jual semula emas kepada mereka. Antara syaratnya, emas mesti kekal dalam keadaan yang sempurna dan resit pembelian mesti disimpan. Kalau tak ada resit, emas jadi buruk, patah, kemik, cala, terbakar dan sebagainya. Harganya akan jadi sangat-sangat murah. Bahkan ada tempat yang tak ambil langsung pun emas tu. Sebelum saya kenal Public Gold tuan-puan, saya diajar apabila menyimpan emas pelaburan 999, saya perlu pastikan emas saya dalam keadaan yang sempurna. Bukan setakat tak boleh cala tuan-puan. Bahkan kesan cap jari pun tak boleh ada. Berbeza dengan Public Gold. Tak ada syarat belian emas walau apa pun keadaan emas. Public Gold jamin beli balik emas kita tu walau apa pun keadaan emas tu dengan harga yang tinggi. Nilai beliannya masih kekal sama seperti emas yang sempurna bentuknya. Kenapa Public Gold mampu untuk buat macam tu? Sebab Public Gold adalah pengilang. Public Gold ada kilangnya sendiri dan emas-emas yang dijual oleh pelanggan akan dicairkan semula untuk dibentuk. Jadi sebagai pengguna yang bijak, pastikan tuan-puan beli emas daripada syarikat emas yang tidak ada syarat yang cerewet apabila nak menjual balik emas tu nanti. Dan jangan lupa pastikan spread value emas 999 yang tuan-puan nak jual tidak lebih daripada 10%. Belajar sesuatu, semoga bermanfaat. Follow saya rapat-rapat.